air boleh masuk dalam ni, dia akan kebumbung lah. Kalau shot apa semua tu pening kepala lah. Alright, so sekarang kita ada sebuah Myvi generasi pertama. Owner ni beli untuk anak dia kereta ni, tapi anak dia komplain kereta ni reverse cam tak ada, reverse sensor tak ada, so susah nak masuk parking apa semua tu. So, kalau kita tengok kat sini, so kereta ni dia dah convert kan lah, dia dah convert ke pasu punya dashboard. So wiring Jepun semua tu, dia takkan boleh masuk lah dengan kita punya dengan Malaysia punya sensor apa semua tu. So yang tu kita akan alter. So customer ni datang untuk pasang Android player dan 360 camera lah. Ada satu wire dashcam ni, yang ni dia pasang kat luar, tapi pemasangan dia ni macam kita faham lah. Cara betul dia, kita akan lalu balik loom ni, kita akan masuk sini, lepas tu baru ke sini. Tapi kat sini dia shortcut, daripada dalam ni dia shortcut je terus ke sini sampai ke sini. So yang tu nanti kita akan betulkan sekali. So kat sini kesan dia yang boleh jadi, dia boleh bocor lah. Sebab kat sini dia dah cross getah. Bila dia cross getah ni, air boleh masuk dalam ni, dia akan boleh ke bumbung ataupun dia boleh ke dalam ni. So dalam ni dia ada wiring apa semua tu. Kalau short apa semua tu pening kepala lah. Kita boleh routing balik wire dia ni. Kita akan ikut balik loom yang dia bagi ni, loom asal dia ke bonnet ni. So kita akan lalukan balik, kita lalukan jalan yang betul dia lah. So kita elakkan daripada masalah-masalah air masuk ke apa ke. Dia beli kereta ni dah dapat Android player, cumanya Android player ni comel sangat. Terlampau comel, kecil. So dia nak upgrade ke 10 inci, nampak lagi besar lah. So dia akan lagi nampak jelas lah kalau kita pasang reverse camera sekalipun. So nak reverse masuk parking apa semua tu dah boleh nampak dengan jelas lah. Kita dah bagi 10 inci, kita bagi reverse cam, 360 camera. So kat situ kita settlekan masalah anak dia tu lah. Siapa kata kita tak boleh buat? Kita boleh buat semua lah.